Okay, so hari ini kita akan buat apa? Kita akan sambung yang last week punya. Basically, kita dah ada browser, dah boleh access server kita, web server melalui browser. Cuma kita masih menggunakan IP, masih menggunakan IP. So kita tak nak guna IP, kita nak guna domain domain ataupun URL yang standard lah. www. Apa tu kan? Okay, cuba buka browser tu, Aisyah. Cuba buka browser. Full screen kan ada? Full screen browser tu saja. Okay. Kita tengok browser kita dah boleh access, maksudnya web server kita dah running, tapi kita menggunakan public IP. So kita nak guna domain. Domain ni kita kena beli kena beli. Dalam 100 aku. Standard dalam 100 setahun lah. Ada yang murah lagi, tapi standard 100 lah. Setahun dan setiap tahun kena bayar lah. Tapi dia ada yang free punya. Cuma yang free ni dia menjadi sasaran untuk orang attack server lah. Tapi tak apa lah, kita boleh guna lah. Bukan kita nak guna untuk buat bisnes lah. So yang free ni, yang tak perlu bayar, kita nak register domain. Domain tu yang www.anything.com tu lah. Jadi kita kena point domain kita kepada public IP kita ni. Cuba tengok dulu, cuba buka tab baru. Okay, cuba type domain hosting. Domain hosting. Tu kan, tu paling murah tu, RM17.99. Sebulan mahal tak? Tu sebulan RM20 sebulan, kali tu ada 100 lebih kat lah. Kan, jadi kalau nak beli domain kat sini lah. Mana-mana lah yang ada hosting je tu ke, Namecheap tu ke, dia ada lah. Kalau yang bawah domain hosting tu, start hosting your site from RM1 tu, RM2 sebulan. Tu murah lagi. Tapi kita tak nak, kalau you nak register yang ni boleh je, tapi saya tak nak guna ini, kita guna yang free je. So yang free guna dia, nama dia No IP. No IP. Cuba search No IP. No IP ya. Tu yang warna hijau tu. No IP tu. Okay, kita kena sign in dulu atau sign up dulu. Klik je No IP, sign up tu. Okay, kemudian kena sign up dulu. Ini tak ada buy ni. Buy. Tu sign up with Google je senang You tak ingat nanti. Okay, kita sign up with Google. Okay, pilih akaun Google, continue. Tak payah. Ni boleh guna Gmail je, tak payah guna Putra. Faham ya? So, you pilih DDNS and remote access, kemudian ambil no IP hosting, kemudian create host name. Ni yang free tu dia domain tu boleh pilih, nak pilih yang mana, Z2 ke DDNS.net. Ni semua free pilihlah apa? Online dah tak? Online. On the Wi-Fi. Okay, antara domain ni ada yang Uniza dia akan block jadi tak boleh akses melalui Uniza Wi-Fi ni. Terutamanya di Gombadak, di sini okey je. Ambil lah yang atas sekali. Z2.org So hostname tu you boleh letak nama apa-apalah, nak letak nama apa? Letak nama kita lah, letak nama Aisyah.z2.org. Rasa tak payah Z2, tak payah. Aisyah dia akan bersambung dengan domain tu. Betul tu ada IPv4 address tu kan. Tu kita punya public IP tu. Letak kat situ IPv4 address tu. Kopi yang putih punya tu, IP dia.
Copy apa beli IP kita. So, ni buang HTTP, letak IP saja. Okay. So, sekarang ni apa maksud dia? Maksudnya kita akan buat hostname ataupun domain isa.z2.org yang mana dia akan point kepada IPv4 tu. Dia akan point kepada public IP kita tu. Itu saja perlu kita buat, enter saja ataupun ada bawah save ke apa. Create hostname. Dia terus aktif lah. Cuba type sekarang ni buka browser, type isa.z2.org ataupun nama sendirilah, you punya domain masing-masing. z2.org. Create hostname je. So sekarang ni nampak dia dah boleh masuk isa.z2.org tanpa menggunakan IP dah. Dia free ya, dia free, tapi dalam masa, tak silap saya, dalam masa 3 bulan you kena masuk no IP tu dan you kena klik activate. Kalau tak dia hilang lah. URL ni dia hilang lah. So kena klik activate. Every 3 bulan ke sebulan itu you kena check email lah. Biasa dia akan alert dekat email lah. Okay lah. So saya ulang balik, tapi ulang balik ni benda baru lah. Saya akan buat benda baru, bukan benda baru apa. Saya nak buat domain yang kedua point kepada server yang sama. Okay, so buat benda yang sama macam tadi, guna no IP, tapi kita register domain lain, tapi IP sama. Ini untuk tunjukkan menggunakan satu server, kita boleh host banyak domain lah, banyak domain. Tu banyak sistem lah, banyak website. Buka no IP tadi, create hostname baru. Okay. Jangan bayar, you just register email aja. Tak silap saya ada satu lagi yang boleh register. Dulu dia boleh je register banyak. Tak apa, register je satu lagi account. Log out dulu, and then register baru. Guna email Uniza pun boleh kok. Kalau tak ada Gmail yang lain, guna email Uniza je. No IP. Okay, sign up. Ni guna email Uniza kok. Ke ada yang Google lain? Saya rasa you punya ada Microsoft kan? Atau tak ada? Yang Niza tu Microsoft rasanya. Okay. Okay, create name host. Ni guna ISA juga, tapi domain tu pilih yang lain. ISA. Boleh auto boleh. Alright, IP. Okay, create host name. Alright, okay, cuba buka hot2 pula. isa.hot2 tadi Z2 kan? hot2.org. Okay. So dia boleh masuk lah. So kita dah ada dua domain point kepada satu server. Cuma macam mana kita nak set up? Kita nak set up, dipanggil set up virtual host lah. Set up virtual host supaya kalau domain hop2 ni dia masuk folder lain. Kalau domain Z2 dia masuk folder lain. Maksudnya sistem lain-lain lah. Okay, so sekarang ni kita nak setting
Yang Z2 lah, Z2 tu kita nak buka folder tertentu dekat kita punya web server. Jadi kita buka putih kita. Okey, type cd ya. Cd ni change directory. Cd space kita nak masuk folder untuk setting Apache ataupun web server kita. /etc ada slash depan dia. /etc/apache2 enter. Nak tengok file yang ada dalam folder ni, kalau tengok dekat etc Apache tu dia dah berubah tu, nama folder tu dah berubah daripada home Aisa tu dah jadi etc. So kita dah berada dalam folder Apache. Alright, so kita list ya ls, tengokkan senarai file yang ada dalam folder tu, ls enter. Okay, so configuration untuk Apache kita ni dia berada dekat sites sites available tu, sites available. So buka cd site available, cd space site available. Sites tak ada slash lah. Slash tu maksudnya folder main dia bukan folder main, ni folder dalam tu. Jadi sites dash available. Kita cuba masuk folder tu, site available. Bukan enable, available. Okay, enter. And then list balik ls, tengok file apa yang dia dalam tu. Okay, dia dah ada 00 default dan default SSL. 00 default configuration.conf tu adalah untuk port 80. Okay, untuk port 80 iaitu HTTP. Kalau nak setting untuk port HTTPS ataupun port 443, itu default SSL. Tapi itu kita akan buat selepas ni sebab SSL ni pun kena daftar juga. Okay, untuk secure kita punya server ni kena daftar. Jadi kita guna yang port 80. So kita buka yang 00 default tu, just type nano. Make sure you masuk sebagai root . Kalau tak masuk sebagai root, you kena type sudo depan dia. So nano space 00-default, lepas tu tekan tab je, nanti dia akan auto complete kan. Tekan tab je. 00 betul, tekan tab je. Tekan tab. 03 kan? Tak apa, tekan je tab. Okey, tu shortcut dia. Enter . Jadi nano ni adalah software editor. Kita nak buka file ni, tengok virtual host 80 kat atas tu kan. So folder website kita dekat dokumen root tu, maksudnya www. Cuba kita buat folder baru. Dokumen root tu tukar guna arrow, tak boleh guna mouse, kena guna arrow. Dekat dokumen root tu tukar kepada www, lepas tu HTML tu tukar kepada sistem 1, katakan sistem 1 /sistem 1. Okay, right. Right, lepas tu tambah satu lagi. Tak payah. Space ataupun enter. Okay, so yang folder system 1 ni tekan tab. Kita nak guna untuk domain apa. Jadi domain tu kita guna nama server name. Server name. Tulis server name. S huruf besar, N huruf besar. Rapat lah. Okay, space. Nama domain kita. Jadi bila dia jumpa domain tu, aisa.z2.org, dia akan buka folder sistem 1 tu. Ctrl S, save. And then Ctrl X. Okay. Satu lagi. Folder tu belum ada. Folder tu belum ada. So kita cuba masuk folder tadi tu. CD. Change directory. Space /
slash var slash www 3 kali. Ini biasa default setting untuk Apache, itulah folder dia lah. Kalau kita guna XAMPP, default folder dia htdoc lah. Tapi Apache ni yang ni. Enter. ls. Okay, enter. So, dalam folder ni hanya ada satu folder saja, iaitu HTML lah. Yang you tengok tadi lah, ada Apache semua tu kan. Tu dalam folder HTML. Kita buat folder baru. Macam mana nak buat folder baru? Make directory ya. mkdir. Make directory. Space. Okay, so letak nama folder tadi, iaitu sistem 1. Nama folder. Okay, enter. Okay, cd, kita masuk sistem 1, cd sistem 1, cd space sistem 1. Okay, kita dah create folder dan kita masuk folder tu. Okay, enter. Okay, sekarang ni buat nano, kita buat satu file index.html lah. Nano.index.html. Bukan dot, nano space index.html. Index.html. Kita buat satu file HTML. Okay, enter. So, dia akan create file index.html tu tapi kosong lah. So, kita buat kat sini. Welcome to system 1. Ctrl S. Ctrl X. Okay, cuba buka browser. Cuba masuk ISA tu yang Z tu ni. Cuba refresh. Oh, sorry. Kena restart. Okay, buka putih semula. Kita kena restart Apache tu. Service space Apache 2. Kita restart software web server tu sebab kita dah tukar setting ni. Restart. Okay, enter. Okay, cuba reload balik yang Z2 tu, browser. Okay, so dia dah masuk file tadi lah. Kalau buka yang satu lagi tu, apa tadi? Hop2 lah, Hop2. Hop2 masih lagi HTML, iaitu yang ni lah. Okay, jadi juga dia pergi default lah, tak apa. Kita setting yang Hop2 pula Okay, so kita repeat balik. Buka putih. Okay, formula sama, itu cd semula, cd slash etc space Apache 2 sites available. Kalau tak nak masuk, boleh lah. Tu kena ada slash tu. Site available. Apache 2 slash site available. Okay, enter. Nano 00 default tu. So tab, enter. Cuba scroll bawah tu, saya nak kecilkan, saya nak delete tu. Yang cuba naik atas mula, naik atas. Saya nak delete line line komen-komen ni saya delete. Pergi next line tu. Okay, tekan Ctrl K Ctrl K tu untuk delete. Lagi Ctrl K yang komen saja, jangan delete yang tak komen tu. Ni komen pun delete. Yang atas tu cuba delete yang atas tu. Server name directive set tu. Semua yang komen-komen tu kita delete. Delete lagi atas tu sebab saya nak copy, nanti susah nak tengok. Delete semua tu yang komen-komen tu. Masuk yang bawah tu. Delete apa? Okay. Slash satu Apache 2.
Okey, tak delete pun tak apa, tapi saya nak delete sebab saya nak copy semua ni. So kena copy, kena guna mouse, highlight lah, highlight daripada virtual host sampai tutup virtual host tu. Highlight semua. Okey, tekan klik je, klik je. Klik je. Ni. Tu tekan right click, tak apalah. Right click ni dia paste lah, klik tu untuk di copy Klik kanan, klik kiri tu dia copy, right click tu dia paste lah. So tadi kita dah highlight, cun nak copy dia, kita tekan left click lah, left click. Kemudian pergi kat bawah, kita right click. Right click tu dia paste lah. Ke bawah ada tu, virtual host. Ni enter. Pergi dekat virtual host kat atas tu, enter kan dia, enter yang atas tu. Enter yang virtual host yang kedua tu. Virtual host yang lagi. Tu enter. Ni setting yang kedua. Kalau tengok virtual host kat atas dah ada. Kemudian kita buat virtual host yang kedua pula. Tapi virtual host kedua ni kita guna server ni lain. Maksudnya server ni yang hop tu masuk HTML1 contohnya. Ni isa.hop2. Tukar. Kita tak payah buat folder baru lah. Kita guna folder yang sedia ada tu. Hop2. Dokumen root dia adalah HTML tu. www/html. Tukar sistem 1 tu. Itu default lah. Kalau you nak buat sistem 2 pun boleh ya. Tapi just untuk demo ni, just buat HTML lah. Maksudnya dah ada kan dia punya ni folder. Cuma next nanti, sistem 1 tu you kena buat untuk yang GitHub tu, yang you dah buat yang assignment pertama tu, you kena letak dalam ni ya. Nanti yang kita buat lah. Kemudian yang kedua ni, you kena buat sama ada Laravel ataupun code igniter. Kalau you belajar code igniter, you letak sistem code igniter dalam HTML tu. Kalau you belajar Laravel, you letak Laravel dalam folder dokumen root tu. Alright, save dulu. Ctrl S. So, ini adalah configuration Apache. Jadi, kita dah ubah. Jadi, kena restart semula Apache tu. Service Apache 2 restart. Dia ada shortcut dia. Kita guna arrow atas tu. Arrow atas tu adalah history, senarai koma-koma yang kita dah run. Cuba klik arrow atas tu. Dia keluar banyak-banyak kan. So kita pilih dia adalah history dia. Tu dah ada apa je. Arrow atas, arrow bawah. Enter. Kita restart server kita. Okey, cuba buka yang hop2 tu. Hop2 sepatut buka Apache lah. Kat browser. Kan. So Z2 dia buka system 1, hop2 dia buka yang dalam folder HTML lah. Dalam folder HTML default dia Apache ni lah. Alright, cuba tengok browser kita. Buka browser. Salah satu lah mana-mana. Okay. So yang ni kalau tengok dekat atas tu dia ada tulis not secure. Not secure ni maksudnya HTTP lah. Jadi kita nak securekan kita punya domain tu, URL tu. Kita biasanya kena bayar juga SSL lah, nama dia SSL. Kena bayar license. Dia ada license, dia akan dipanggil digital cert lah. Tapi ini kita guna yang free juga. Okay, yang free. So, yang free tu kita guna certbot lah, certbot. Kalau nak berbayar, boleh Google macam hosting tadi lah. SSL DigiCert. Digital Certification. SSL Certificate lah tu. Ni pun berbayar, dia berbayar. Untuk HTTPS tu berbayar. Secure your web service lah. Itu kena daftar lah. Ada dekat CDN boleh. Tapi kita guna yang free. So buka putih. Kita install satu apps. Ni memang provide free. Ni Ctrl S dulu. Tutup ni. Okay, kita nak install satu apps. Nama dia Certbot lah. So apt. Arahan untuk install apt. Apt install space certificate CERT.
C ya, certificate. CERTBOT ya, certbot apa dia, nama apps tu. Sambung dekat-dekat. Certbot CERTBOT ya. Okay, enter. Alright, yes. Ini untuk enable HTTPS HTTPS tu dia kena ada certificate. Alright. Okay, dia dah install. Kemudian kita runkan software tu. Type certbot je. Certbot. CERTBOT. Enter. Okay, dia kata tak apalah, kita type tu. Dia kata please run certbot cert only. Kita buat manual lah. Okay, type certbot space cert only. Okay, cert only. Enter. Okay, so ini kita akan buat manual. Dia ada arahan dia, kalau you masuk website dia adalah arahan dia yang auto. Tapi kita buat manual. So dia tanya ada dua cara kita nak buat manual ni, sama ada run menggunakan HTTP server local ataupun save je file tu. Jadi kita buat nombor satu tu, ambil pilih sebab kita dah ada web server yang running. Jadi kita pilih nombor satu. Tekan nombor satu dan enter. Okay, ni letaklah email. Sebab nanti certbot ni pun dia setiap 3 bulan ke sebulan je dia akan hantar email bila expired. So kena run balik command ni. So ni email yang you expect dia akan hantar email kepada kita lah bila expired certbot ni. Enter. Ni yes je. You agree ni yes je. Ni. Will you be willing? Ni tak payah pun. No, tak apa. Ni campaign ni je. Okay, domain name mana yang kita nak buat HTTPS? Ada dua dia kan? Satu hop2, satu lagi apa tu? Z2. So tulis yang mana satu? Kita buat Z2 tu. Okay, aisa.z2 aisa.z aisa tu dot. Boleh backspace. Okay. Okay, sini kita nak terus buat dua-dua lah. Kita buat terus untuk dua-dua. Dekat domain name ni kita ada dua domain. Kita nak buat untuk dua-dua terus. Jadi kita buat satu aisa.z2.org, kemudian koma, letak koma. Okay, lepas tu space. Lepas tu buat yang satu lagi, aisa.hop2.org. .org. Okay. Enter. Okay, ni dia suruh tutup dulu kita punya Apache. Cancel ke C dulu, C cancel. Ni sebab dia tengah running Apache, dia tak boleh nak ubah file tu sebab Apache tengah running lah. C enter. Service Apache stop. Apache 2 stop. Service Apache 2 stop. Kita tutup dulu server kita tu, web server. Ni stop, bukan restart, stop. Okay, kita stop dulu Apache sebab nak bagi certbot ubah Apache punya config tu. Alright, so run balik certbot cert only. Certbot CERT certbot space cert only. CERT only.
Only. Only. Enter. Okay, pilih nombor 1. Ya, ni domain masukkan aisa.hop2, koma, lepas tu space aisa.z2.org. .org. Enter. So ni dia dapatkan sertifikat lah. Dia akan dapatkan sertifikat. Sertifikat ni yang kita kena bayar, tapi certbot ni dia bagi free. Okay, dia kata sudah simpan. Receive. So dia letak dekat mana? So dia letak dekat situ lah. Certificate is saved at yang tu kan. Tu kan. Successful receive certificate. Certificate is saved at. Ni kena copy ikut kan ni. Copy tu, right. Highlight. Okay. Klik. Copy dua terus, tak apa, dua terus. Copy etc private key dengan full chain tu kena copy dua-dua tu. Highlight terus dua-dua tu. Okay. Tak apa. Nanti edit lah. Okay, so kita kena cuba buat list dulu, list. Highlight je, highlight guna mouse tu. Type list. List, delete dulu, type list je. Type list. Tu kena delete tu, command tak betul tu, etc semua tu. Delete. So, delete semua. Tak suruh paste pun tadi. Delete. Dan LS tu nak senaraikan file yang ada dalam site available tu. Enter. Okay. Kalau tengok tadi, kita buat dekat 00 default untuk port 80. Untuk HTTPS, kita akan guna default -SSL tu. Jadi kena buat nano default -SSL. No space default. Contact lah. Buat dekat. Okay, so kita edit file default SSL lah. Tadi sebelum ni kita edit 00, itu port 80. Certificate ataupun HTTPS dia berada dekat default SSL. Dia port lain lah. Cuba enter. Okay. Kat bawah lagi ada tak SSL engine. Ni nampak SSL certificate file tu kena paste dengan yang certbot. Jadi cuba paste dulu, letak bawah dulu. Right click. Okay. So yang atas tu tambah SSL certificate file. Guna arrow. Tu copy. Kena guna arrow tu. Okay, right click. Okay. Tu yang bawah tu key is save tu delete lah. Tapi copy yang key file tu. Okay.
Yang atas dua tu kita komen, letak komen je. Letak hashtag kat atas tu. Okay, satu lagi. Tak apa, kita dirikan saya. Tak apa. Okay, so cuma ni cuma tengok server kat atas tu, server apa? Server tengok kat atas. Server name dia. Ni server name kita tak setting lagi lah. Ni setting, kena setting macam tadi juga. So yang ni first kita buat server name dulu. Server name. Space bawah, line bawah. Line bawah. Letak server name. Server N huruf besar, S huruf besar, N huruf besar. Yang tadi kita buat dekat kosong-kosong ni file lain. Jadi file ni kita tak buat lagi. Jadi kena buat lah. Server S huruf besar, N huruf besar, server name. Okay, space. Ini apa? Aisyah dot Z2 HTML. HTML yang ni. Okay. Yang Hop2. Hop2. Ni Hop2 lah. Hop2 .org. Okay, delete macam tadi. Delete yang komen-komen tu. Ctrl K. Ctrl K. Nak kena copy sebab saya nak buat yang kedua tu. So kita nak copy tu senang. Kita delete tu yang tak berkaitan tu. Sekarang dia. Okay, buang. Okay, buang kat bawah tu. Tinggal lah yang kita baru komen itu, tinggal ya. Okay. Buang lah. Okay, buang bawah tu lagi, buang. Okay, buang lagi. Okay, file mesh tu biar. Alright, so copy semua tu. Highlight guna mouse tu. Highlight semua. Lepas tu bawa cursor ke bawah. Kemudian right click. Okay, so kita adjust yang kedua ni. Kena guna arrow. Kalau guna screw dia keluar macam tadi lah. Yang server name ni, yang kedua ni kita buat server name Z2 kan. Dan dokumen root tukar. Z2 dokumen root kita tukar kepada sistem 1. Ctrl S. Ctrl S, save. Ctrl S, save. Ctrl X. Benda restart server ni, restart service Apache 2 restart. Service Apache 2 restart. Saya laju dulu sebab video dia nanti you nak tengok video jadi lambat pula. Enter. Cuba buka browser tu dan type HTTPS kat atas dia. Z2 tu tambah depan dia HTTPS. Titik 2 slash. Slash. Okay, enter. Okay. Okay, cuba cd space titik-titik. Titik-titik. Enter. Okay, ni kita nak keluar daripada folder site available, nak masuk folder Apache tu lah. Jadi dia ada dua, site available, satu lagi site enable. Yang kita guna adalah site enable. Cuma saya rasa kat site enable tu dia tak masukkan file tu. Cuma tengok cd space sites
enable, dash enable. Dash E, lepas tu terus tekan tab. E, tekan tab. Enable. Tekan E. E. Tekan tab. Enter. LS, tengok file apa yang ada yang dalam tu. Nampak? Dekat sites enable, dia hanya ada file kosong-kosong je. Tak ada file default tu. File default tu dekat sites available. Jadi dia tak load kat sini. Jadi cara nak load dekat sini, buka baca dua. AP2. So arahan dia sekarang ni, kita nak copy yang sites available default tu, file default tu berada dalam site available ke dalam sites enable. Jadi arahan dia A2 tu Apache 2, A2, lepas tu enable EN je, dekat-dekat. EN, lepas tu site, SITE. Apache 2 enable site space. Kita nak enable kan, so just type default tadi. Default, apa nama tadi? Default, ni tak ada tab ni. Default dash ssl dot conf. Dash. Default dash ssl. Tolak. Default tolak. ssl titik conf. Enter. Okay, cuba list ls. Nampak dekat folder tadi tak ada default tu, sekarang dah ada kan. Dia dah load. Cuma kita kena restart semula Apache 2 tu. Restart lah. Restart service Apache 2. Enablekan setting untuk SSL ni. Caranya ialah kena install dulu. Cuba klik ni apt install, apt space install space open SSL. Open SSL. Dekat. Enter. Okay, ini dia dah install. Dia adalah satu Apache 2. Okay. Ini sudo A2 nmode. Tu kita nak enablekan mode. A2 tu Apache 2. Nmode tu enable. Mode tu mode lah. Space SSL. Kita nak enablekan SSL pada Apache kita. Enter. Okay. Lepas tu kena restart. Restart. Okay. Restart Apache. Alright. Sebab Apache restart. Buka browser. Sudah boleh masuk lah. Kalau klik tu, nampak tak? Dia punya connection is secure. Cuba klik kat connection is secure. Certificate is valid. Cuba buka certificate is valid. Kita nak tahu siapa yang validate certificate kita. Yang ni lah. Dia beritahu kat sini. Kau tengok detail tu, cuba tengok detail. Dia beritahu dah kat situ. Organisation yang tu adalah lab and script lah. Ni yang issue certificate lah. Yang issue kita punya site tu secure. Maksudnya dia encrypt lah sebelum kita hantar ke server tu. Dia encrypt dulu datang. Cuba buka yang hop 2. Saya rasa hop 2 pun dah ada ni. Okey kan? Semua dah jadi secure. Okey, so kalau sistem kita ni nak running PHP, kita kena install PHP dalam server kita. Cuba buka cd/var/html tu. cd space/var
www/var dulu. var www buang. var slash cd/var. Ini buang var/www. Ini default bagi web server menggunakan Ubuntu. Enter. Okey, katakan sistem satu tadi tu kita nak buat cd sistem satu, cd space sistem satu. Katakan kita nak buat sistem PHP kat sini ya. Okey, enter. Okey, remove saya nak buang file index.html tadi ya. So arahan dia rm tu remove, rm space index.html. Enter. Okey, so tak ada dah file index.html. Saya nak buat index.php ya. Kita nak buat untuk PHP. So buat nano space index.php. Kita nak buat file php.php. Enter. Okey, so PHP coding dia lebih kecil, simbol lebih kecil. Less than. Tak ada soal. Okey, PHP. Okey, enter bawah dia. Type echo space buka double quote tu. Welcome to PHP. Tutup quote, semicolon. Enter. Enter. Okay, kita kena tutup semula PHP tu. Enter. Tanda soal. Enter letak bawah. Enter. Lebih besar. Okay, Ctrl S. Alright, so sekarang ni coding kita menggunakan PHP. Cuba buka yang System 1 ni apa? Z2 ke? Index lah. Z2. Kita tengok. Nak welcome System 1 ni Z2. Okay, refresh. Apa? Dia keluar teks je kan? Dia tak proses sebagai PHP. Kalau dia proses sebagai PHP, dia akan keluar lah welcome to PHP tu. Ni maksudnya kat server kita tak setting lagi PHP kita. Okay, so nak setting PHP, buka putih semula. Okay, kena install dulu PHP ya. Macam mana nak install? apt install space nama software yang kita nak install tu. Install. Space PHP lah. Enter. Okay, since kita dah install Ubuntu, automatic dia akan install yang latest PHP iaitu 8.3 tu version PHP kita. Masa you belajar Laravel dulu, PHP 7 lah. Jadi kalau you nak guna yang dulu tak boleh guna lah, kena download. Yes lah, yes. Ni kita install PHP 8, tak apa. Install je yang latest PHP ni, biar akan install. Okay, baca buka yang tadi. Browser tu. Okay.
So PHP dah running lah tu. Okay, so you nak copy yang daripada GitHub, cuba buka GitHub tu. Buka GitHub. Aku cari yang buat itu, API tu mana? Nah, ya ni. Okay, pergi dekat kod tu kot, kat kod. Jadi download sini kat kod tu. Atas tu. Download zip. Alright, so buka Wing SCP. Itu kita dah buat Wing SCP kan. Dah install kan Wing SCP. Cuba buka Wing SCP. Wing SCP ni untuk apa? Kena tahu putih tu apa, Wing SCP tu apa, putih jet untuk apa. Putih untuk run command-command tu lah. Wing SCP ni untuk upload file, ke server kita. Wing SCP. Cuba type kat search tu Wing SCP. Window. SCP. Ada Win SCP. Type kat bawah tu Win SCP. Tu dah ada tu. Search Windows ya, nak install lagi ni. Install tu. Okay, download. Pangkat je. Okay, dia akan installkan WinSCP. Di download tu. Dan install. Okay, next je. Next. Okay. Okay, yes. Ini import daripada putih ya. Kalau ada save dekat putih, dekat import daripada putih. Yes ya. Okay. Okay, finish. Okay, buka tu. Klik okay, ni buka Oracle server kita, mana server? My Oracle server ke? Tu edit tu, edit. Letak username putih tu, masuk situ. And then password sekali. Dekat save tu, Okay, save. Save dulu, save. Ambil save password tu. Tick. Okay. Okay, so dia akan buka login. Dia akan buka kita punya putih tu untuk kita transfer file. Nampak tak? Dia punya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tu adalah server kita. Tapi folder dia adalah dekat home/isa kan. Klik dekat parent tu. Klik, double klik. Double klik.
Klik lagi, tu masih lagi home. Kita nak masuk folder web tadi lah. /war tu. Cari /war. War, bawah sekali. Okay, buka. And then www. Okay, so sister1. So kita punya GitHub tadi masuk dalam sister1 tu. Buka sister1. Alright, kita cari yang GitHub tadi. Okay, dalam zip pun, dalam zip. Dalam download. Tak ada kot. Pergi dekat parent tu kat atas tu. Atas sekali tu. Kan. Dalam tu. User download. User tu. Ya. Buka dalam bawah dia. Folder tu. Cari download. Mana Faizi ni tu? Faizi. Okey. 17 bulan lalu dia. Tarik je ke situ. Tak boleh lah. Dia tak boleh sebab apa? Sebab folder tu adalah sebab folder tu adalah owner dia adalah root lah. Kita login tadi menggunakan ISA kan. Login WinSCP ni menggunakan ISA, tapi kita nak write ke dalam folder root tu tak boleh sebab owner dia adalah root lah, dia tak boleh nak ni. Ikutkan next week kita nak belajar benda tu. Dia tak boleh kalau ni start Sama lah, cuma folder tu. Tak apa, cuba buat folder baru. Cuba copy. Buat buka kat sini. tak ada. Try lah, tak bolehnya. Okay, cuba back semula, tekan sister1 tu. Sebelah kanan tu. Okay, www. Okay, buat new folder. Okay, new directory. Taiklah apa-apa. GitHub boleh. Okay. Mana pun tak boleh lah. Ini dengan file permission lah. Ni kena belajar file permission dulu. Next week lah. Oh, dia tak isi lagi. Dia tak boleh masuk lah. Dia tak boleh masuk. Okay, saya kalau nak solve terus, buka kat putih tu. Okay, buka kat putih. Okay, kita kena tukar var www tu ataupun sister1 tu kepada ISA. Kena tukar owner dia. Kalau tengok WinSCP, cuba tengok WinSCP ni. Ataupun type je list, lepas tu space, ls space dash titik tolak A. Enter. CD titik CD space titik. Kita back kepada CD space titik. Okay, enter. ls-a. Enter. ls dash s. Nak tengok detail dia. LA. Okay, enter. Nampak? Semua ni root kan? Root. Jadi sister1 tu tadi kita nak guna WinSCP, kita login sebagai ISA. Jadi kita kena tukar owner kepada folder sister1 tu kepada ISA. So macam mana nak buat? Arahan dia adalah change
owner, OWN. Dekat-dekat dia, dekat-dekat. CHOWN. Tu dia. Space. Okay, tolak R. Tolak R ni recursive lah sebab dia ada folder. Space. Kita nak tukar kepada Aisyah. Jadi letak nama Aisyah itu Aisyah. Kalau you punya tu, you punya nama ni lah. Titik 2. Titik. Bukan titik 2 tu. Titik 2 bertindih atas bawah tu. Aisyah tu lagi. Lepas tu space. Sistem 1. Enter. Ini R tu besar, R tu besar. Tekan tu, tekan arrow tu. Dash R tu R besar. Dash R besar. Betul sama lah yang lain-lain tu. Ini kita tukar owner folder sistem 1 tu kepada Aisyah. Okay. Kita buat ls-l. Okay, kalau tengok sini, dia dah tukar lah. Jadi Aisyah punya ni kan. Jadi dekat WinSCP tu bolehlah kita copy file ke dalam sistem 1 tu. Cuba tengok. Copy, tarik. Saya rasa dia kena buka balik ya? Kena buka balik. Sebab kita tukar tu dia masih simpan yang lama. Ya, sila. Okay, buka semula WinSCP. Klik semula kat sebelah kiri tu. Yang tu kan. Yang tadi? Ada username password tadi. Masuklah. Aisyah, password. So, ni back semula cari var www. So, cari file tu dekat user download. Tarik. Boleh. Okay. Okay, so ni file permission lah. File permission ni sebenarnya Netsuite lah, bukan cover. Cuba right click, boleh tak unzip ke situ? Unzip. Right click dekat file tu. Unzip. File custom command tu, file custom command. Extract. Hantar ke. Boleh? Unzip. Zip. Okay. Okey ya. Okey, itu current directory. Titik ni maksudnya current directory ya. Ini sebab zip lah. Kena install zip pula. Ski on. Okay, buka putih tu. Kita kena install zip lah. Kena install zip. apt install zip. zip. Zip ke unzip? Yes. Atau dia install unzip. Yes. Sekali. Right. Dia tak payah. Dia memang install unzip dia dulu. Dia ambil gzip tu. Gzip lain tu. Tengok balik semula.
edit file custom command. Tu. Tak. Yes. Sekejap Yes, zip saya and upload. upload. Tak, cuba ambil lah. Itu untuk ni. Ni tak ada ni unzip ni. Buat dekat command lah, dekat command. Ataupun awak zip dulu dekat desktop tu zip macam biasa, kemudian tarik satu-satu file. Ni unzip yang sini. Tu upload lah file tu satu-satu. File tu. Buka folder. Dia dah unzip. Okey, buka WinSCP semula. Buka folder yang dah unzip tadi tu dan tarik file tu. Okey, buka. Okey, highlight semua file, tarik je masuk. Tak tu. Dia dah unzip satu file dah. Tu. So buka lah. Tapi tak nampak ni sebab ada index tu, tak nampak file tu. Ni. Kan banyak folder tu. So saya suruh buka dulu, buka folder tu dulu. Buka lagi. Tarik semua file. Tapi sebelum tu, belah kanan tu make sure tak payah folder lah. Make sure delete lah. Ataupun back kepada sistem satu. Pada delete lah. Tak payah delete lah, tarik je yang sebelah ni. Semua ni. Lihat tak payah kot. Index sampai bawah tu semua highlight. Okay. So sekarang ni index ada dua. Satu index.php, satu index.html. Jadi kita tengok dia akan panggil yang mana satu. PHP ke HTML lah. Buka tu. Zip tu lah. Zip tu. Reload. Ni panggil HTML lah. Default dia. So ni siap lah. You punya ni GitHub. Satu lagi kena Laravel lah. Okay, ada satu lagi lah. Kalau you nak manage database kan, biasa kita install phpMyAdmin kan. So ini boleh je nak install phpMyAdmin, tapi phpMyAdmin tu file dia besar. So kita guna Adminer. Okay, cuba browser tu, dekat browser tu. Dekat browser, new tab. Kita install untuk manage MySQL kita, script Adminer. A-D-M-I-N-E-R Adminer. Ni macam phpMyAdmin lah. Jadi download tu. Okay, buka WinSCP. Ni tak download. 5.3 tu kat atas tu. Okay, kemudian buka phpMyAdmin. Buka WinSCP. Okay, upload file ni ke dalam server kita. Download tadi ya. Download dia. Adminer. Adminer. AD. Tarik masuk dalam tu. Okay, kemudian renamekan file ni kepada MyDB. Rename. Okay, enter. Okay, dekat browser tu. Sistem kita tu. Slash. Tambah slash hujung dia. Nama file tadi yang kita dah rename. mydb.php. Enter. So ni username and password adalah MySQL yang dah buat last week tu. Buat tak? Tak buat juga. Ni kena add lah MySQL punya database tu. MySQL punya user. So di sini kita dah boleh login lah. Gunakan
Ada ke buat MariaDB tu? Tak ada kot. Tak ada. Cuba login. Okey. Ni extension lah. Ni PHP kena install satu lagi. Untuk MySQL ni kena install satu lagi. Sebab ini maksudnya macam boleh masuk ni. Kita try lah. Kena install MySQL ya, MySQL. So dekat putih, buka kat putih tu. ipt install php dash tolak MySQL I. Ni install extension ni untuk connect ke database. Enter. Kalau tak, dia tak boleh masuk guna database. PHP tak boleh link dengan database, tak boleh nak communicate. Okey, cuba tengok balik. Jadi yang add miner ni, okey, refresh ya. Okey lah ni. Cuba kena create lah user database tu. Okey, satu lagi file yang kita, kalau tak nak guna WinSCP, kita nak manage guna browser je, kita guna Tiny File Manager. Cuba ni, buka tab baru, Tiny File Manager. Tiny T-I-N-Y File Manager. Okey. Buka tu. Tadi MySQL ni untuk kita upload file tanpa menggunakan WinSCP ya. Kita nak guna browser je. Klik jihad tu. Lepas tu cari Tiny File Manager PHP. Okay, klik raw tu, raw. Ataupun download pun tak boleh. Ada sebelah raw tu ada download. Buka Tiny File Manager tu. Tu ada perkataan raw tu. Download terus lah. Download. Okay, ni pun sama. Kita letak dekat file WinSCP kita. Okay. Tiny File Manager. Tekan T. Urut T. Bawah lagi. Tiny File Manager, tarik. Ini kita rename sebagai MyFM lah. Rename sebagai MyFM. FM. Okay, enter. So, buka sistem kita tu dekat browser tu. Tadi kita guna add minus. Sekarang ni kita guna slash. Slash MyDB tu tukar MyFM. PHP stay. PHP stay. Username pun buang kot. Okay, enter. Password default dia admin. Password default dia adalah admin alias 123. Sign in. So tak perlu guna WinSCP lah, boleh guna kat sini lah untuk upload kan. Bisa guna kan. Sikit lagi sebab ni password ni bahaya, semua orang tahu password ni. Kan, jadi buka WinSCP tu, kita adjust sedikit. WinSCP, buka MyFM tu. Double klik, okey. Okay, dia download tu dan dibuka dekat PC kita. Bila kita save kat PC, automatic dia save kat server. Dekat admin tu kan. So nak generate password, dia ada kat atas tu, ada link tu, https Tiny File Manager GitHub tu, copy link tu dekat atas tu. Atas sikit je daripada admin tu.
Generate secure password hash. Copy link je lah, copy link je. Copy link. Copy HTTPS tu. Copy, buka tab baru, kita generate password loh. Ni terus. Saya nak terus. Okay, enter. Okay, so kita buat password contohnya ABC 123, nanti tukarlah. ABC 123, generate. Okay, copy password hash dia tu. Masuk balik tadi. Masuk dekat tadi tu, yang bahagian admin tu. Ni kan? Yang dekat admin bawah tu, delete tu, yang dalam code tu semua delete, paste yang tadi. Okay, save. Bila kita save kan, Ctrl S ataupun save kat sini, dia automatic akan upload ke server. Lepas tu lepas ni boleh gunalah admin dan password ABC 123. Daripada Kita refresh, kita keluar. kat sini, dekat lain dekat. Sini Kan, aku punya domain lah, domain. Mana domain? Esa.z22 file manager tu add minor. Ni hari. Log out lo, cuba log out lo. Okey, cuba masuk admin ABC 123. Tapi lepas ni tukarlah password. Boleh masuk. Kalau dah ada benda ni tak perlu lah WSCP tu lah. Tak lama dah.